Tahukah anda, jauh sebelum wujud kursus motivasi hartanah di media sosial, terdapat permainan papan yang berjaya mendidik pakcik dan makcik anda menjadi ejen hartanah tidak berwibawa. Permainan nostalgia itu dipanggil Saidina. Di papan keramat inilah sifat tamak haloba menguasai diri. Asal mendarat di petak tertentu, Kuala Lumpur dan Georgetown perlu ditakluk dengan kadar segera sebelum mereka mula memacak hotel mewah. Cukai ditinggikan sesuka hati sampai kawan rapat muflis sekelip mata. Paling epik, sesiapa yang memegang lambakan wang ungu RM5,000, ia menjadi indikasi kekayaan mutlak sehingga dituduh menjadi ahli tertinggi Freemason kerana kekayaan yang tidak masuk akal. Malah, taktik licik menyuruk wang kertas berserta helah merampas geran tanah sering mencetuskan perang besar di ruang tamu rumah. Di sinilah juga amalan rasuah mula berputik apabila pemain bersekongkol dengan banker demi mendapat lebihan nota wang RM500. Tiada langsung istilah belas kasihan dalam perlawanan ini. Apabila melihat muka pihak lawan merengkuk di penjara seperti cipan gurun, ia adalah tahap kepuasan paling sebenar buat ejen hartanah jadian yang durjana ini.